Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah daripada neraka. Selepas baca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berapa orang baca tadi mayang Isya lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Doa itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling celaka dan paling rugi, paling menyakitkan untuk seseorang duduk walaupun sehari, sebab sehari menyamai dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat nak habis sehari itu sama dengan 1000 tahun. Nak habis sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Lama tuan-tuan. Kita merdeka 60 pun berasa lama dah. Merdeka 60 pun berasa lama dah. Duduk di akhirat sehari di akhirat sama dengan panjang di dunia ni 1000 tahun. Tuan-tuan bayangkan apabila Allah menentukan kepada seseorang, contoh habis ditimbang amalannya, lalu Allah Ta'ala pun kata, kamu ahli neraka, kamu duduk sehari saja. Kita kata lega sehari. Bukan boleh lega lagi, sebab sehari di sana sama dengan 1000. Allah bukan menyuruh kita duduk di tengah padang pasir 1000 tahun, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan pesalah dan pendosa untuk duduk di dalam neraka wal-iyadzu billah selama 1000 tahun kalau sehari. Maka Nabi berdoa setiap hari dengan doa yang tidak dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang dimatikan oleh umat baginda. Lepas tahiyat akhir, pakat tak baca pun doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mulai esok, setiap kali solat lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, selepas subuh Nabi akan menyebutkan di antara wirid selepas solat, diselitkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka, selepas semayang maghrib di celah-celah wirid. Di celah-celah wirid. Isyak, zuhur, asar tak ada yang tu. Maka berkatalah neraka jahannam, ya Allah, jauhkanlah fulan bin fulan daripada aku, kerana beliau telah berdoa ketika beliau hidup di dunia, iaitulah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Setiap hari manusia ataupun umat Nabi Muhammad berdoa, maka saban hari itulah disebut neraka jahannam, bertutur neraka jahannam, hal min mazid, apakah ada lagi yang akan dicampakkan ke dalam tubuhku? Berkata dan bertutur neraka jahannam, wahai Allah, jauhkanlah fulanah bintu fulan, jauhkanlah fulan bin fulan
yang sedang berdoa ketika mana dia hidup, wahai Allah, hindarkanlah kami daripada azab neraka Jahannam.